Ramai yang tertanya-tanya, kenapa perempuan ni macam tak pernah salah? Hari ini aku nak bongkarkan 7 sebab logik dan kelakar yang buat kita semua terpaksa akui mereka memang betul. Pertama, mereka ada sixth sense. Bila perempuan kata, saya rasa tak sedap hati, jangan main-main. Tu bukan cakap kosong. Kalau dia kata jangan pergi tempat tu dan kau tetap pergi, nanti kau tersesat, lepas tu dia pandang kau dan cakap, kan saya dah cakap, Perempuan juga ada argumen superpower. Kau tengah bergaduh dengan dia, tiba-tiba dia ungkit benda 3 tahun lepas. Macam mana dia ingat semua tu? Siap dengan tarikh dan baju apa kau pakai masa tu? Kau sendiri pun dah lupa kau wujud hari tu. Dan jangan lupa, perempuan ni kalau buat keputusan pelik pun, mesti jadi. Awal-awal kita macam, biar betul plan dia ni. Tapi last-last, semua ikut plan dia. Sebab dia dah sediakan plan A sampai plan Z. Dan satu fakta yang semua lelaki kena tahu, kalau perempuan cakap, saya tak marah. Percayalah, itu bukan maksud dia tak marah. Itu maksudnya dia ingat semua kesalahan kau dari zaman sekolah sampai sekarang. Bila perempuan gaduh, dia boleh WhatsApp, call, menangis, buat kerja rumah, tengok Netflix, semua dalam satu masa. Lelaki, gaduh je. Terus offline. Tak ada signal, tak ada bateri. Shutdown. Apa-apa pun, perempuan ni memang bijak, kuat dan penuh kejutan. Kadang-kadang, bila dia salah pun, kita tetap rasa kita yang salah. Macam mana dia buat tu? Magic code! Jadi kalau kau rasa perempuan tak pernah salah, kau betul. Kalau kau rasa perempuan salah, kau salah. Dan itu fakta. #Team Perempuan. Tag member lelaki kau yang selalu kalah hujah. Atau tag awak kau kalau kau tak berani cakap direct.